Kat tumbler aku dan juga handphone aku. Hari ni aku dekat Suruhanjaya. Aku nak test go-kart Evolve karting guys. Orang cakap sini best, jadi aku nak try yang kat sini punya. Tengok sama ada best ataupun tak best. Jom kita try. Ui, besar papa gila weh tempat ni. Cihui. Berapa saat agak-agak aku boleh main dengan benda ni tu? Orang panggil apa Berapa lap? Kena register tu register bla 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 bla. Assalamualaikum. Saya nak main go-kart. Dah register ke? Dah, nama dia Sorang. Oh, kita okey tu. Ha. So berapa ringgit satu game? Satu session RM70 lah. Okey. 8 minit. 8 minit. Ya, 8 Okey. minit. So untuk yang dah advance dengan pro berapa ringgit? Okay, kalau nak pergi ke advance, you guys perlukan dapat timing 48.40 dekat novice, baru boleh main advance. Tapi saya ada rekod yang dekat tempat lain. Tu tempat lain tak sama dengan tempat Tak sama tempat kita. Cik kena beli ni lah. Tu dah ada. Berapa ringgit? RM5. So total berapa? Total 3S. Sekarang ada 20% off. 20% off Sebab pukul weekday kita daripada pukul 4 sampai pukul 7 ada 20% off RM61. Pakai QR. Ngam tak? Daripada 70 jadi 61 je. Okey lah. Not bad lah. Not bad. Tiket ni receipt. Speed mic apa ni? Bukan. So nak tunggu mana ni? Duduk situ lah. Macam ni dia jual helmet dia sekarang. So kalau kau nak bawa helmet kau pun boleh juga. Kamera pun diorang jual nama sistemnya. Baik lah. Oh yeah. Baju dia punya ni semua ada lah. Okay. Ui, mau makan gaji aku sebulan ni. Bah! Saya nak main. Kena mainnya kat mana? Kita briefing. Oh, briefing kat mana? Okay. Oh, kena briefing dulu. Please keep the dog. Tengok. Oh, ini kelas aku ni guys sebenarnya. Nice tempatnya. Okay. Oh, pandang belakang. Assalamualaikum, cikgu. Dan cikgu, ini tajuk kita apa, cikgu? Tajuk kita hari ini safety briefing. Okay, cikgu. That is all for the safety briefing. Thank you and enjoy your time. Terima kasih, cikgu. Ini kena pakai ke, cikgu? Yes. Ada ni, make sure dua-dua tangan dekat sekali. Alright? Okay, saya biasa buat pakai kaki, cikgu. Macam ni saya buat, cikgu. Boleh ke, cikgu? Ada tangan tak? Ada, cikgu. Boleh nak tekan minat nanti. Tak apalah, cikgu. Saya guna tangan lah kalau macam tu. Saya nak pergi merompak je, cikgu.